Setakat Jun 2025, saya rasalah kan, ini adalah lampu suluh yang boleh saya katakan yang paling terbaik. Paling terbaik untuk EDC, untuk kegunaan harian, untuk kita bawa dia setiap hari ke mana-mana. Dia adalah lampu suluh yang boleh katakan yang paling terbaik, dan saya rasa dia adalah yang paling menyeronokkan. Kenapa saya kata macam tu? Jom kita tengok. Saya sebenarnya excited nak kongsi benda ni, pasal orang mungkin tanya asyik buat pasal flashlight je. Saya banyak buat pasal flashlight sebab yang pertama memang minat saya terhadap flashlight. Saya memang minat flashlight lama dah, dia dulu lagi dan company flashlight yang banyak offer saya juga untuk review barang-barang diorang. So saya hanya review sajalah. Saya bukan promote, saya review saja. So terserah pada anda Okey, ini adalah Olight Upfield Ultra. Upfield Ultra ni dia adalah generasi, kalau tak salah saya, generasi yang keempat untuk Upfield ni Dia yang pertama sekali Olight Upfield yang ada laser tu. Kemudian Olight dikeluarkan yang generasi yang kedua, Upfield UV yang ada cahaya UV pula. Kemudian yang generasi ketiga, Upfield Pro, dia gabungkan laser dan juga UV, dan dia upgrade juga laser tu kelas 3, daripada kelas 1 kepada kelas 3, iaitu lebih terang, lebih jauh, dan juga UV tu dia kuatkan lagi, dia cerahkan lagi power itu. Dan yang keempat ni adalah Upfield Ultra. Okey, Upfield Ultra ni dia sama macam Upfield Pro juga. Dia ada flashlight. Okey, dia ada laser dan dia ada UV. Cuma bezanya adalah pada ni design body dia, dan yang paling utama adalah penggunaan material dia, iaitu dia menggunakan material body dia ni adalah O aluminium, iaitu satu material yang develop oleh Olight sendiri. So dia berhaklah nak bagi nama dia kan O aluminium, yang mana dia claim dia sama ringan macam aluminium 6061 tu, aluminium alloy biasa tu. Cuma dia lebih kuat. Dia lebih scratch resistant, lebih tinggi, dan dia wear resistant dia pun lebih tinggi. Dan yang satu lagi, dia lebih premium lah. Macam anda dapat lihat, dia punya premium dia tu bukan sekadar dia punya design dia, tetapi dia punya warna pun dah nampak premium. Dia punya feel kat tangan memang premium, rasa premium. Okey, bukan setakat premium tu sahaja, anda boleh tengok sendiri dia punya kotak dia. Sampai ke kotak dia. So kotak ni kalau nak bukan kotak lah, hadiah, lampu ni kalau nak jadikan hadiah pun cantik, pasal dia punya kotak ni memang premium. Dia punya surface dia tu macam rubber sikit macam rubber. So jom kita tengok dalam dia Kalau hadiah hantaran kahwin pun saya rasa memang nice ni. Okey, saya pastilah kalau bagi orang terima pasti suka. Okey, dalam dia ni ada tempat lampu dia. Di sini dia ada bagi coin. Coin ni untuk kolektor lah. Dia coin ni berat. Dia pasal dia padu betul Dia ni dia tebal. Memang tebal. Okey, sini Olight. Dan di sini Upfield Ultra made from O aluminium. Okey, material yang develop tu. Di sini ada gambar lampunya. Okey, Upfield Ultra. Dan di sini boleh tarik. Kita tarik, dia ada charging cable dan juga manual. Dan dalam ni ada sedikit panduan ringkas lah. Okey, sebelum kita test kat luar, jom kita tengok secara ringkas lagi Saya nak buat perbandingan yang model sebelum ni saya dah tak ada Yang saya punya laser dan UV tu saya dah bagi kat orang dah. Saya bagi kat orang. Ni tinggal yang ni. Yang ni mungkin saya tak bagi kot ni. Pasal saya, walaupun saya belum pakai, tapi saya dapat rasakan ini adalah flashlight yang akan jadi flashlight favorite saya ni. Okey, dia ada flashlight. Kita switch pada toggle ni, pergi pada laser. Kita switch toggle ni daripada UV. Okey, kemudian kalau kita nak off, tekan off. Tekan hidup, tekan untuk padam. Saya suka macam ni setengah tu kita tekan, bila kita tekan balik dia ubah brightness. Yang ni tak ada, nak ubah brightness kita kena hold. Daripada low, medium, high. Tekan balik, dia balik kepada low balik. Kalau kita nak access ke mode turbo, triple click. 1, 2, 3, turbo. Kalau nak pergi ke mode strobe, strobe 2 kali klik. 1, 2, pergi strobe. Dan dalam keadaan off, kalau kita hold button ni, dia akan pergi ke moonlight, iaitu mode yang paling malap sekali. Dia paling ideal untuk kita nak membaca dalam gelap, nak membaca buku, peta dalam kemah, tak mengganggu orang sebelah. Ni paling ideal lah. Dan dia ada satu lagi mode timer, macam nak buat lampu tidur tu contohnya dalam tempoh 9 minit dia akan terpadam. Yang tu saya tak ceritakan lebih detail lah. Anda boleh tengok menu tu
saya nak ajak anda test lampu ni terus. Saya dah tak sabar nak test ni. Sebelum test kita tengok lagi sikit Memang cantik lampu dia. Kalau anda tanya saya mana nak beli, okey, dia ramailah kat Malaysia ni yang menjual barang-barang online ni. Tapi antara seller yang saya boleh sajikan kepada anda adalah Texentel ataupun GPS Melaka. Sebab saya sendiri pernah beli barang daripada diorang beberapa kali dah. Dan saya pernah claim warranty dekat diorang juga. So far setakat ni tak ada masalah. Pasal setengah seller dia tak cover warranty Dia maksud saya dia tak uruskan tentang warranty. Anda sendiri kena direct dengan factory. Kalau kita nak push barang ni ke luar dah berapa ratus lah kan. Yang ni diorang yang uruskan. Maksudnya barang ni rosak, kita bagi kat diorang, diorang uruskan, tahu-tahu diorang push sampai kat rumah kita balik. Tu senang. Okey, so tanpa cerita banyak, jom kita test Keseronokan yang paling utama tentang lampu ni adalah ni dia. Ini yang paling seronok Memang menghibur dan melekakan. Dia boleh menghilangkan stres juga tau. Kalau tak percaya anda boleh cuba sendiri. Okey. Dia sebenarnya bukan setakat nak kacau orang je lah. Bukan kacau kucing Kita nak tunjuk sesuatu pada orang, nak kacau orang, ataupun kalau buat presentation, ataupun kalau kita nak tunjuk sesuatu benda yang jauh tu kan pada orang, kita boleh pakai laser ni. Dan paling best ni ada. Tak senang duduk kucing ni. Selain daripada laser yang sememangnya menyeronokkan, UV ni pun tak kurang best juga. Okay, contohnya ni adalah benda yang glow in the dark tu. Kalau kita selalu pakai UV, sekejap je, kemudian kita tutup lampu Okey, nampak? Dia cepat Kalau kita selalu pakai UV ni, yang pertama sekali, benda glow in the dark ni dia cepat untuk cas. Yang keduanya dia lebih terang berbanding kita pakai lampu putih biasa tu. Kegunaan UV ni sebenarnya banyak bukan sekadar untuk nak nyalakan benda glow in the dark. Kita nak check duit palsu ke tak palsu, ini pakai UV Kalau pakai lampu slow biasa kita nampak macam biasa je, tapi kalau pakai UV kita akan nampak lah benda-benda kita tak nampak. Macam tu juga dengan macam contohnya mic card ni. Kalau dalam keadaan biasa kita nampak biasa je kan. Tapi bila pakai UV kita akan nampak logo JPN, negeri-negeri dalam sebenarnya Malaysia, dalam Malaysia. Banyak sebenarnya kegunaan UV ni. Salah satunya lagi kita nak check kita punya lens cermin mata ni kalis UV, tahan UV ke tak. Okey, saya tukar kepada cahaya UV, tengok duit tu Bila saya tutup cermin mata lampu UV ni dengan cermin mata, nampak? Ini nak bagi tahu cermin mata ni dia dapat menahan cahaya UV sepenuhnya. Antara kegunaan lain UV adalah kita nak periksa tahap fotokromik sesuatu lens yang fotokromik tu Tengok saya pakai UV, saya sulur dekat lens fotokromik ni. Nampak? Lens fotokromik ni bila dia kena cahaya UV dia akan bertukar jadi gelap. So kalau kita nak uji tahap fotokromik sesuatu lens tu, kita boleh gunakan UV. Dia sebenarnya banyak lagi lah guna UV ni. Kita nak keringkan nak keraskan resin pun boleh. Dia ada macam-macam lagi. Tu dia. Dia sebenarnya banyak lagi kegunaan laser dengan UV ni Dan sekarang jom kita test pada waktu malam pula. Cuma flashlight macam ni kita jangan expect dia setanding macam flashlight macam ni sebab ini bukan tandingan dia lah. Memang bukan tandingan dia. Cuma macam saya cakap, kalau untuk EDC, untuk kegunaan harian, ini memang pilihan terbaik. Tapi kalau untuk outdoor saya prefer flashlight macam ni lah. Macam saya untuk outdoor pilihan saya adalah Nikkor MH12 Pro. Tapi bukan kata yang ni tak boleh untuk outdoor, boleh je. Cuma kalau yang ni bukanlah orang kata bukanlah the one and only, tapi dia kena ada satu lagi flashlight backup. Macam ni untuk main dekat-dekat boleh. Sekarang saya nak test berjalan dalam gelap tahap gelap sekarang ni nampak sama-sama je dia pasal ada tempias sikit cahaya daripada perumahan sana. Cuma dalam kamera ni dia nampak lebih gelap sebab dalam kamera ni sedikit gelap tapi kalau ada keadaan actual dia tak segelap dalam kamera lah. Okay, first saya mulakan dengan mode moonlight. Okay, moonlight ni memang boleh kata tak nampak apalah, dia terlampau malap Mode moonlight ni dia memang terbaik kalau kita nak membaca dalam gelap. Kita nak melihat dekat-dekat, ataupun kita nak mencari benda dalam beg pada waktu yang gelap betul, ataupun nak mencari barang dalam kemah tanpa mengganggu orang sebelah. Mode moonlight ni adalah yang paling terbaik lah. Seterusnya test mode low pula Okey, mode low ni saya boleh nampak minimum lah depan saya. Tengok dekat-dekat ni boleh. Tapi kalau sampai depan sana dah tak clear dah tak clear. So kita try medium pula.
Okey, untuk mode medium, pada saya lah, kalau anda nak berjalan, kalau anda berteman, berdua, bertiga, okey. Kalau seorang, dia tak berapa best juga. Pasal seorang ni kita memerlukan kecerahan yang lebih supaya kita akan rasa lebih confident lah. Kalau berteman tu lain, cahaya ada cahaya malam-malam pun tak apa. Kita try height pula. Okey, ini adalah height. Height ni kalau nak berjalan seorang, okey, memang recommend sangat lah. Pasal dia terang depan confirm lah terang. Depan pun dia boleh suluh clear clear. Dan dia ada satu lagi mode yang tinggi, iaitu mode turbo. Mode turbo ni saya tak sarankan pakai lah. Ni mode turbo terang sangat, tapi dia bateri cepat habis dan dia flashlight akan jadi panas. Tapi kalau kita nak suluh sesekali, nak tengok jauh-jauh sesekali, boleh. Kemudian kita balik semula ke height. Dan paling penting, dia ada magnet belakang. So kita boleh tap saja ke mana-mana permukaan yang ada besi. Contohnya kalau kereta rosak, kita nak letak pada bonet ke, ataupun lampu kerja ke, ataupun nak tap mana-mana bahagian yang ada besi, boleh suluh untuk kita buat kerja. Memang nice. Saiz pun compact dan tak berat. Boleh dikategori sebagai ringan jugalah ni. Kalau laser pula, tak payah cakap lah. Dah nama laser kan, dia memang boleh pergi jauh lah. Contohnya saya suluh dekat apartmen depan sana nampak tak cahaya dia sampai tu. Yang ni saya rakam pakai telefon, pasal telefon boleh zoom nampak laser tu sampai kat apartmen sana. Sebab dia dah nama pun laser kan. Laser dia memang boleh pergi jauh lah. So macam best kan lampu ni kan. Okay, so sekadar tu saja review ringkas daripada saya tentang Olight Alphil Ultra. Okay, jumpa lagi. Bye bye.